Jom kita perbaiki bacaan ayat kursi bahagian 3. Ayatul Kursi merupakan salah satu daripada ayat perlindungan yang boleh kita amalkan. Jadi kita kena baca dia dengan tajwid yang betul, makhraj yang betul, barulah dia jadi ayat perlindungan. Okey, untuk yang ini kita fokus kepada beberapa komponen saja. Jom kita tengok sama-sama. Baik, sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznihi. Okey, dua komponen yang saya fokuskan kat sini ialah yang pertama sekali makhraj huruf dzal. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Tengok lidah ya. Dza zi zu. Bukannya zazizu. Jangan kita baca man zallazi biiznih. Jangan baca begitu. Kena tepat makhraj huruf dzal. Man dzalladzi. Okey? Kemudian pada indahu illa. Berapa panjang kat situ? Panjang ialah 4 ataupun 5 harakat. Anda belajar seterusnya ini, kalau you komen Alhamdulillah dan follow saya.